Ya, Betul nak, silakan. nak Apa sambung. doktor? Ada yang bila itu dia ada yang tu kan, jadi bila yang tu apa maksud dia, sila mausud dia itu ialah khalaqaka tu kan sampai habis Hmm. yang Ya, saya tahu lah. ya, Tapi ya. dianya maqulu qawli dia ialah daripada kafarta sampai ke rajulan tu lah. Oh ya. Oh, Okay? ya. Ya, Yang dia ya. kata ada berbual. Okey. Mm-mm. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lakinna tetapi lakinna but as for me bagiku. Lakinna wallah dialah Allah rabbi Tuhanku, my Lord. Wala usyriku dan tidak aku menyekutukan dengan Tuhanku ahada sesuatu pun. Ini yang sahabat dia yang cakap lah. Sahabat ni. Lakinnah wallahu rabbi. Satu poin. Okey, silakan je ni. Ini sahabatnya yang beriman lah berkata, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Jadi lakinna ni kita tengok tulisan dia. Lakinna asalnya panjang na tu. Uh, tapi bila dia baca wasal, dia alif tu tak dibacakan, ada tanda tanda bulat tu. Lakinna huwallahu rabbi. Asalnya lakinna dan asalnya lakin ana. Jadi orang Arab kalau ana dia baca pendek walaupun ada alif. Uh, Dalam Al-Quran semua ana baca pendek tapi sini sebab tu dia tanda bulat sebenarnya ada ana kat situ. Lakin ni lakin ana sebenarnya. Okey dah. Lakin dia idgham kan dia combine hamzah dia buang dia combine jadi lakinna. Lakinna huwallahu rabbi. Tapi bagi aku for me dia mengaku dia ni beriman. Wallahu rabbi, dialah Allah yang Tuhan. Wallahu rabbi. Uh, Allah itu Tuhan aku. Wala usyriku bi rabbi ahad. Aku tak menyekutukan Tuhanku ni dengan seorang pun satu pun. Ini dia nak cerita kat kawan dia lah. Dia beriman. Wallahu a'lam. Doktor tak apa-apa? Yang tadi yang biasa cakap tu yang laki ana tu, jadi ana tu akan jadi mubtada, okey, Hmm. maka dianya khabar dia adalah huwa wahu rabbi lah, Hmm. dan pecahan kepada yang huwa tu akan menjadi apa, kalau dia menjadi apa mubtada yang kedua lah kan. Ya. Hmm. Jadi Allahu tu akan menjadi dengan Rabbi tu akan menjadi khabar berdasarkan kepada huwa lah. Okey. Hmm. Ha. Allahu rabbi. Ha. Jadi rabbi itu macam apa? Badal. Badal pula Allah. Ha. Ya, Ya. jadi kalau lagi satu pula nanti yang huwa tu Allahu tu akan silap akan menjadi dhamir sya'an kan. Hmm. Ha. Yang mana? Allah Kalau ni. huwa Ha. huwa Allahu Rabbi. Jadi Allah tu rujuk kepada Allah, kepada huwa lah. Hmm. Inilah sebenarnya Allah tu Tuhanku, gitu maksudnya lah. Yalah. Hmm. Hmm. Ya. Allah lah. Okey, silakan doktor. Kemudian ayat berikutnya, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani anna aqalla minka malan wa walada. Wow. Wawalada. Oh, wa walada. Hmm. Jadi kita tengok dia laula kan, dan mengapa tidak kan. Hmm. Isu ialah zaraf zaman mas dakhalta tu ialah fi'il madi di mana ta tu akan menjadi dhamir fa'il anta lah. Hmm. Jannataka maknanya maqlum bi dia dalam bentuk mudhaf mudhaf lain jannataka Qulta fi'il madi lagi ta tadi jadi fa'il kan. Eh? Ma isim mausul dan dia akan menjadi sebagai maqlum bi muqaddam.
Sya'allahu. Jadi sya'a tu akan menjadi fi'il madi. Allah jadi fa'il. Jadi Allah tadi ya. Allah kendaki ya. Apa yang la kuwata, maknanya la ni kita tengok dia nya kuwata tu baris atas. Kerana la tu akan jadi lil jins kan. Dia betul. Okey, jadi lil jins kan. Ya. Okay, jadi dia jadi kuasa ni akan menjadi isim lah. Illa huruf asar. Sebab depan tu dah ada lam tu, tidak. Jadi illa akan menjadi di huruf asar. Billahi. Okay. Jadi apa? Dengan pertolongan Allah in dia akan menjadi huruf syarat syarat dan dia menjazamkan kan. Ya, betul. Ya. Caranya jadi kalau kita tengok situ dia menjadi jumlah syarat lah. Okey, pasal in tadi akan menjadi huruf syarat Okey. Kalau engkau menganggap diriku ini taukid kan, huruf taukid kan. Aqalla minka. Yang tadi aqalla ni akan menjadi isim tabdil kan? Betul. Betul. Ya. Ha? Ya. Nampak? Lebih Betul, betul. Betul. lebih kan? Betul Lebih Minka sedikit. padamu Akallah lebih sedikit. Tapi kenapa dia mansub? lebih sedikit, lebih perkataan lebih tu ada kan? Maksudnya, Ya. sedikit Tadi lah, kan? sedikit daripada kau. Jadi Lebih sedikit. Sebab ada min, dia kena lebih sedikit lah. Ya. Qalil. okey, malan tu akan menjadi tamyiz waladan jadi apalah maksud kan? Okey. Maksud kepada harta tadilah dan anak Jadi kat sini dalam ayat yang Akallah ni fin ke-39 madi lah. Jasi. Ya. apa dia? Aqalla. Aqalla. Alasya. Itu tabdil. Isim tafdil. Isim Akal. tadi tu. Okey, okey. Silakan. Ha? Ya, ya, silakan. Okey. Jadi ayat 39 ni bermaksud ialah apa tu? Dan mengapa tidak semasa engkau masuk ke kebunmu, engkau berkata apa? Iaitu Allah menghendaki kan? Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Kenapa kamu tak cakap begitulah kan? Ya. Okey. Kalau engkau menganggap diriku diriku dia ada ya itu kan? Betul Tahu yang ni patutnya ada yang tarani ni jazam. itu kan? Tarani itu kan Ya. dijazamkan. Jadi ya tu yang diazamkan tu dia jadi maklum bilah. Kalaulah engkau menganggap diriku okey, jadi ada anak tu macam dia taukid dia tekankan balik lah. Ya. Lebih sedikit harta dan anak Waladan. itu Waladan pengikut jugalah. Waladan ni bukan waladan. harta dan anak berbanding dengan engkau itu maksudnya lah Allah Allah. Ajar sikit tambah apa? Okey. In tarani ana aqalla minka malan. Ini jika lah. Tara sebab fi'il mudhari' majzum. Dia dihazafkan. Asalnya tara. Ni maf'ul bih yang pertama. Dan dia dihazafkan. Intara ni anak ni dia ulang. Dia taukid dia ulang balik. Ni tadi tu. Dia tak ada apa-apa dia. Cuma dhamir fasal dia ulang lah. Taukid lah. Menekankan lagi. Dan aqalla dia masuk. Aqalla masuk sebab dia maf'ul bih yang kedua. Kedua tu. Tara ni tu maf'ul pertama. Aqalla maf'ul bih kedua. Kau lihat aku lebih sedikit. Dia kalau sabda yang ada sabdu hujung ni. Aqalla masuk isim tafdhil tak boleh terima kasrah. Dia mamnu min as-sarf.
Jadi dia boleh marfu' dengan mansub, majrur dengan fathah juga kalau majrur pun. Jadi di sini mansub lah, dia maf'ul bih yang kedua. Minka malan, harta, dari segi harta, tamyiz. Wa waladan, waladan di maktuf pada malan. Maknanya, in tarani ana aqalla minka waladan. Dia ulang, dia maktuf. Engkau enggak aku ni tak banyak harta, sedikit harta dan sedikit anak, keturunan. Tapi dia macam syarat, ini syarat. Jawab syarat dia macam jawab syarat dia dah disebut di atas tadi. Dia Yang awal kan? yang Laulah. awal tu. Nah, ini datang kemudian, syarat datang kemudian. Betul. Hmm. Maknanya laula tu sampai ke billahi tu, Hmm. itu dianya apa kan? Nah, ya Jawab betul. kita kan? Ya, Ya, ya. ya. Allah. Alhamdulillah. Satu perkara menarik sini, jannataka satu je kebun. Ah. Maksud orang yang ada kurang kebun tapi banyak pengikut Hmm. yang tidak menerima kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Okey, aja silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي عسى ربي اسم عسى أن يؤتيني خبر عسى dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan Tuhanku akan yu'tiya ata yu'tiya sebab dia mansub. Datangkan kepadaku. Yu'tiya ni maf'ulun bih. Tuhanku memberikan, menganugerahkan, mengurniakan aku khairan, lebih baik daripada kebun engkau min jannatika wa yursila 'alaiha, dan dia mengirimkan yursilu wa yursila mansub, dia maktuf kepada yu'tiya 'alaiha, ke atasnya, ke atas kebun, dan dia akan menimpakan bala lah, yursila ni. Dan hujan. Hujan. Sebab ada Akan ala langit ni. bala. Sebab ada Allah tu kan, jadi dia Allah ni biasanya benda yang tak baik lah. Kalau li sesuatu yang baik tu kan. Dia ada sikit beza. Husbanan, uh, husbanan, kalau bencana minas sama, bencana daripada langit, fatusbiha, lalu asbaha yusbihu, jadi muannasnya tusbiha, fa sababiyah, dia memansubkan fi'il mudhari'. Tusbih ini masuk sebab fa sababiyah asalnya. Eh, Lalu menjadilah sa'idan zalaqa. Tusbih dalamnya ada asbahanya, ada isim asbahanya huwa. Hiya Ya. muannas. Sa'idan khabar asbaha. Sa'idan apa, tanah, zalaqan maksud sifat tanah yang gersang, tandus. Allah. Balakan licin. Apa? Slippery. Licin Yang tandus. sama juga dalam apa? Hmm. Nabi Adam tu dia terkeluar daripada itu. Balakan. bila bila Tergelincir. bila ditimpa bencana tu, Hmm. jadi kebun tu dah tak ada apa, licin, tak ada apa, kosong, Nah, dan tak ada. sedang tergelincir. Hmm. Ram, Zalaka tu yang macam tanah liat lah. Hmm. Yang licin. Okey, doktor silakan. Tambah apa? Cuma yang apa ni, yang apa tadi, yang uh, Ayyub Tiani tu kan, yang nun, yang apa tu, nun tu akan menjadi apalah kan, Waqaya, wakayah kan, nun wakayah wiqaya, nun wiqaya. ayahnya tu dia azab kan, dia jadi makhluk pertama kan. Ya, Ha? Ya, ya. ya. Uh, Kemudian Usbanan makhluk B, kemudian yang tu dia tanwin, jadi minas sama tu akan menjadi naat lah kan. Ya, Okay? Naat ya betul. Kemudian yang
kita kat sini cerita dia pakai yang Haji Nasir cakap apa, ada isim tusbih itu, ini nak cerita pasal dia dalam keadaan asbiha kan, dia macam apa ni, benda ni berlaku pada waktu pagi kan, betul. Bersedia Ah, daripada dia daripada dalam subuh. dia Yalah, dalam dia kumpulan tanah maksudnya kan, ada kumpulan perubahan tanah berlaku. Ada perubahan berlaku. Hmm. pada pagi Tusbihan berlaku. daripada subuh gelap ke terang. Ah, Jadi itu jangan ada perubahan berlaku, berubah daripada kebun yang baik kepada soai dan dalakah. Okey. hmm. Baik. Alhamdulillah, sambung. Au yusbiha ma'uha ghaura falam tastati alahu talaba. Ini dimaktuf lah au. Daripada ini tusbiha. Ini yusbiha. Yang ni sebab dia punya file adalah ma'u. Ma'u. Di net file is mutaf apa? Fil muda majhul atau Dah fa'al dia dijadikan mudhari maklum ni asbaha maklum yusbihu. ayusbihu. Oh, sebab dia maktuf kepada Ya, an yu'tiyani. dia Au dia sebab fa. yusbiha atau ai itu menjadi airnya atau airnya menjadi ra tenggelam, diserap bumi, sunken, tenggelam. Air tenggelam, air hilang, diresap oleh bumi. Falan tastati'a, maka tidak sesekali engkau uh, dapati atau berkuasa, tausti'a, untuknya tolaba, mencari. Maksudnya tak sekali engkau berkuasa untuk mencarinya semula, mendapatkannya semula. Wallahu alam. Silakan Haji Aziz. Dia maktuf pada ayat sebelum tu jadi mansub sebab au ataf. Sebelum tu ada fa sababiyah, fa tusbiha, au yusbiha atau ma'uha airnya menjadi tenggelam, tenggelam serat ke bumi lah, air dah kering. Falan tastati' lahu talaba, maka lan tastati' sekali-kali engkau tidak akan mampu terhadapnya. Talaba ni isim maf'ulun bih. Talaba yatlubu, mencari, menuntut. Ini isim pencarian. Nah, macam Ah, Taliban yang mencari ilmu. ya, tak dapat carilah. Tak dapat Cari. tak dapat mencari lagi dah. Allah Allah. Doktor, silakan. Okey, ayat berikutnya. Ayat ni ada komen ayat ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Doktor silakan. Panjang ni. Auzubillahi وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Wah, ni dah cerita baru pula kan? Okay. Sambung ke saya ni. Ataupun Ha? kita barulah buat ada keadaan Baru kan? kedua lah. Keadaan kedua. Keadaan Ha, pertama air dan tenggelam. dan Yang kedua ni. di dan diliputi kebinasaan. Ini maknanya ni PL Madi majul Hmm. Ya. Maknanya dia apa tu, naik fa'il dia huwa lah. Bisa marihi dalam keadaan tiga jumlah dengan buahannya. Wa asbaha, lalu jadilah kan. Ini macam tadi je lah kan, asbaha kan. Ya. Betul? Uh, maka lalu jadilah dia yukallibu kaffaihi alama anfaqa fiha. Ya, jadi dekat sini dianya apa? Uh, isi asbaha tu ialah huwa kan. Ya. Manakala dia khabar asbaha tu ialah dalam keadaan jumlah tu ya, yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Okey.
Kemudian ayat berikutnya wahiyah khawiyah. Nak cik waw ni ialah waw haliyah, waw haliyah, hal Kita belum haliyah. terjemahkan ini. Yuqallibu kafahi belum terjemah lagi ni. Okey. Uh, Lalu jadikan dia apa, membolak-balikkan kedua tapak tangannya Balikkan. terhadap apa yang dia telah belanjakan pada kebun-kebunnya lah. Betul. Okey. Anfaqa tu ialah fi'il madi. Okey. Fiha tadi Pada pada kebun tu. kebun-kebunnya lah. Hmm. Ya, boleh. Ya, silakan. Wahiyah khawiyah maknanya dan dalam keadaan apa ni, kebun anggurnya runtuh lah. Okey. Qawiyat ala urusha. Hiya tu akan menjadi mubtada, khabarnya khawiyah lah. Jadi wa huwa hiya khawiyah tu akan menjadi jumlah isim dalam untuk hal lah. Isim fa'il. Wahia khawiyatun. Hmm. Kemudian Jatuh. ala Hmm. urushiha, ya. Kemudian lagi satu tu, lagi sekali, dan dia berkata dalam keadaan berkata, apa yang dikatakan tu ialah yang qauli dia ialah daripada ya laitani sampai ke ahadan. Jadi ya laitani kita tengok dia akan jadi apa, apa ni kan, ya nida betul Hmm. laitani ini uh, isim apa tu. Ya, Hmm. laitani. Laita tu Alangkah. Laita kan. isim Jadi laita. isim laita Alangkah dia ialah baiknya. yang ya tu kan. Betul. Ya. Ha? Okey, jadi Laita. lam Isim okey. laita ni tu lah aku lah. Akulah isim dia ya. Hmm. Kemudian yang lain tu jadi akan jadi kepada khabar laita lah ya. Ya. Betul? Lam Okey, jadi fi'lah tu. Alhamdulillah ya. lam tu dia huruf menjazamkan. Jadi sebab tu usyrika. Jadi kaf tu mati kan. Hmm. Dan aku tidak mensekutukan dengan Tuhanku bi rabbi ahada. Jadi ahada tu akan menjadi ahadan tu akan menjadi maf'ul bih Ya. kepada fi'il mudhari usyrik, betul. Ya. Okey. Okey, jadi kalau diulang sekali lagi kat sini ayat ke-42 ini ialah uh, dan apa, ni nak cerita segala tanaman dia lah. Okey. Hmm. Dibinasakan dengan buah-buahannya, lalu jadilah dia membolak-balikkan kedua tangannya terhadap apa yang telah dia belanjakan. Mungkin apalah dia Itulah. Tak betul Menyesal. kan, Menyesal. menyesal Lalu ni. tanda ni terbalikkan tangan dia ke bawah. Dan pohon di mana keadaan pohon dia, anggur dia akan telah runtuh lah. Betul. Hmm. Untuk atas rangka-rangkanya. Pada Urus talis maksudnya pohon anggur nak ditanamkan ada dia punya rangka. Frame dia buat supaya dia dapat mengejalar. bersama para ahli lah. Para ya. Dan dia berkata alangkah baiknya, okey, aku tidak bersekutu dengan Tuhanku, mengutu sesuatu dengan Tuhanku lah. Ya. Dia dah bersekutu dengan Tuhan tu, dia dah menyesal lah ni. Wallah. Ada yang tambah apa-apa? Okey. Wa haita bisamarihi dan telah diliputi dan telah dibinasakan lah bisamarihi kebun-kebunnya itu fa asbaha lalu jadilah ia fa asbaha ini fi'il madhi jadilah ia yuqallibu kaffaihi dia balikkan kedua tangannya kaffai musanna nun tu dihazafkan sebab dia mudhaf ilaihi kedua Kafain. tangannya Kafain. kaffai ini jadi kaffaihi على ما أنفق فيها علاني terhadap على ما أنفق فيها dia macam menyesal lah apa yang dia dah belanjakan kepada kebunnya itu fiha
wahya khawiyatun dalam keadaan hal, wahya khawiyatun ala urusha, dalam keadaan kebun-kebunnya itu, kebun anggur tu runtuh dengan para-paranya, dengan penyokong-penyokong tempat sokongan dia tu runtuh. Wa yaqulu, ini wa yaqulu ni rasanya hal dia tentang fa'il. Tadi wahya khawiyatun tu hal tentang maf'ulun bih, wa yaqulu sebagai fa'il mudhari'. Dia sebenarnya dah lepas, asbahani madhi. Wa yaqulu hal tentang fa'il, dia tuan kebun tu, dan dia berkata, ya laitani, ini penyesalan lah, penyesalan yang dah tak apa nak ulang lah, dah lepas, tak boleh buat apa dah. Baiknya aku. Laita ni dia tak boleh dah. Ya ni ya tambahan, dia zaidah, tapi asalnya laita. Laita ni, isim laitanya ni. Alang, alangkah baiknya kalau aku dahulu tidak, lam usyrik, dia dahulu, lam usyrik. Kalaulah dulunya aku tidak syirik kepada Tuhanku, dia menyesal lah. Sekarang baru dia menyesal. Tapi dah tak ada apa lah. Tak payah ulang lah. Wallahu a'lam. Yang nun tu nun wakaya, wakaya. Yang mana? Ni tu. Ya laitani tu. Laita ni. Ni tu nun raya. Nun tu jadi isim laita. Alhamdulillah. Satu perkara menarik. Urushiha. Urushiha sama rukun dengan aras. Hmm. Kalau dari simbolisme dari Urushiha ini, kalau kita Allah bersemayam atas aras masuk singgah sana, kita dah menjadi Allah bertempat. Jadi Urushiha ini lebih bergantung kepada pemikiran, pemikiran, uh, konsep ataupun world view dia. Jadi itu satu perkara yang di mana kalau dia mensyirikkan Allah, menghitungkan Allah, pemikiran dia ataupun konsep atau apa yang ada dalam minda dia itu akan runtuh. Jadi itu yang Allah, bila Allah bersemayam atas aras itu masuk aras manusia, aras yang diajarkan ataupun mindset manusia yang Allah bentuk daripada Al-Quran dan yang disampaikan. Wallahu alam. Okey, ada nak terus kita habiskan dah ni. Habis Dah habis, ayat cerita ni. Oh, siapa? Walam Apa kedua? takun Mana kan? ayat 43. Oh, nak macam. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. dan tidak dan tidak dan tidak mendapat Dan tidak sebarang ia jadi. golongan lahu baginya fi'atun, satu golongan yang boleh menolongnya. Walam takun ni dia dah lepas ni, lam wa ataf lam takun, Ya, jazam, dan ya. tidaklah baginya Oke. uh, satu golongan fi'atun yang surunahu, yang dapat menolongnya. Yang suruna, dia ni yang suruna jamak, sebab fi'atun ni ramai, walaupun dia mufrad tapi dia ramai. Yang surunahu, Kumpulan. kumpulan dapat menolongnya, min dunillah, selain daripada Allah, wa ma kana muntasira, dan tidaklah uh, dan ia tidak pernah dapat membela dirinya sendiri, Ya. muntasira, dan dia itu tak dapat nak bela diri sendiri. Bila ada ta di tengah tu ada usaha sendiri. Dan Hmm. Nasara tolong, ada ta di tengah tu, jadi dia menolong diri sendiri. Hmm. Ada usaha sendiri. Ya. Doktor nak tambah apa-apa? Sebab kita tangguh. Uh, Maknanya akad itu dianya lahu tu akan jadi apa khabar Khabar takun takun dia. muqaddam. Ya. Takun akan menjadi isim dia lah. Isim Ya. takun muwahhad. Ya. Adakah min duni itu akan menjadi naat ke tak? Bukan ya? Dunillah. Kepada Tak, yang yang suruh nahu min dunillah. sunahu naik kepada Tak, fi'atun. ayatnya dia muta'alikannya ni. Min duni Tak, muta'alliq kepada Boleh yang kan? suruh. tak, tak. Oh, bukan ya. Alhamdulillah. Ada yang tulis naat pula, tak tahu. Kemudian yang kanan yang terakhir tu yang isim kanan dia huwa muntasiran akan menjadi khabar Khabar. kanan lah. Ya. Alhamdulillah. Allah. Jazakallah khair. Okey, kita tangguh insya-Allah baca doa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
laqad ja'at rasulun rabbina bil haqq. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. berkahi. Allah.